membacakan terlebih dahulu penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Nur Adila binti Ibrahim daripada Sekolah ACS Metodis Setiawat. Beliau merupakan guru cemerlang sains komputer. Okey, beliau merupakan seorang pendidik yang berpengalaman dan sering berkongsi teknik pembelajaran serta strategi menjawab soalan yang berkesan kepada para pelajar. Jadi, saya harap semua peserta dapat memberikan tumpuan sepenuhnya dan mengambil peluang untuk mencatat segala ilmu yang dikongsikan. Tanpa melengahkan masa, dengan segala hormatnya, saya berjemput dan mempersilakan Puan Nur Adila binti Ibrahim untuk menyampaikan perkongsian beliau. Dipersilakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya Cikgu Nadila binti Ibrahim. Izinkan saya share slide ya. Sekejap. Boleh dengar ke suara saya? Dan nampak slide tak? Dengar tak suara saya? Test mic, test. Okay. So slide nampak Slide boleh nampak Okay. Alright. Okay, so hari ni kita akan fokus kepada bab tingkatan bab 1 tingkatan 4 dan bab 3 tingkatan 5 dalam masa yang ada ni lah. Okay, mungkin kita akan lajak sedikit. Alright. So, kita akan mulakan sekarang. Sebelum tu, kita buat dulu apakah perbezaan Java dengan JavaScript. Okay, apakah perbezaan antara Java dengan JavaScript. Daripada segi pemboleh ubah, okay, dari segi pemboleh ubah, kalau cikgu nak tanya, kamu boleh on mic ataupun kamu boleh type message ya. Boleh bagi saya contoh tak satu pemboleh ubah. Oh tapi sebelum tu saya nak minta maaf ya sebab saya tak dapat nak on saya punya kamera sebab situasi dekat rumah ni lah. Okay. Okay, sekarang saya nak tanya. Apakah dia pemboleh ubah? Dalam diri kamu lah. Okay, dalam diri kamu sendiri. Apakah pemboleh ubah? Boleh bagi saya satu contoh pemboleh ubah yang kamu tahu? Idina? Apa contoh pemboleh ubah? Ong Hong Wei? Tak nak cuba ke? Baik, saya nak respon daripada kamu. Kamu boleh on mic. Nama, okey, pandai. So nama, lagi umur, berat, tinggi kan. So itu adalah pemboleh ubah. Jadi macam mana kita nak mengisytiharkan pemboleh ubah? Kalau Java, contoh Hana Alisha bagi nama. Jadi kalau nama, jenis data dia ialah string. So dekat depan ni kita letak string nama. Macam tu. Okey. Kalau umur, apakah jenis data untuk umur? Integer. Jadi dekat depan kita letak int. Okey. Bila kita nak buat declaration ataupun pengisytiharan untuk pemboleh ubah ni, semua jenis data, semua huruf kecil. Kecuali string je, S tu huruf besar. Integer, I huruf kecil. Double, D huruf kecil. S sahaja huruf besar. Okay, tapi macam mana pula cara kita nak isytihar pemboleh ubah untuk JavaScript? So, JavaScript dia lebih mudah. Dia tak ada pun jenis data, dia tak letakkan. Bukan tak ada, dia tak letakkan pun jenis data integer, string, boolean. Dia just letak var. Okay, var nama, var string, v tu huruf, var string pula, var umur. Okay, var umur. V tu huruf kecil. Alright. Dari segi pemala. Contoh pemala
7 hari seminggu, bilangan hari dalam 1 minggu, bilangan jam dalam 1 hari. Okey, ataupun kita boleh kata apa? Bilangan hari seminggu, pi. Pi dalam matematik pi. So itu ialah pemala. Jadi kalau Java kita nak isytiharkan pemala, kita guna mesti ada perkataan final. Okay, so final pi. Contoh kalau pi. Pi jenis data dia double kan. So final double pi sama dengan 3.142. Contohnya macam tu. Ataupun kalau awak tak jumpa, kalau awak ada jumpa perkataan static final. Static final double. Okay, dia tambah perkataan static dekat depan tu. So itu juga ialah constant. Tapi macam mana kita nak declare constant untuk JavaScript? Okay, so dia guna const. C-O-N-S-T pi sama dengan 3.142. Macam tu. Dalam peraturan awak jangan lupa letakkan semicolon ni. Alright, semicolon. Alright. Kalau input, macam mana kita nak buat coding, okay, kod atau cara Java untuk meminta user memasukkan input. So input kita katakanlah umur kan. So masihkah awak ingat, okay, masihkah awak ingat perkataan ni system.out.print kan. Ini Java, system.out.print, print ke, print line ke, itu dua-dua boleh. So contoh masukkan umur. Jadi dia akan keluar, okay, dia akan keluar apa? Dia akan keluar arahan masukkan umur dan seterusnya kotak. So macam mana nak keluarkan kotak input tu? Kotak input yang membenarkan user untuk key in the data. So yang inilah dia coding dia ialah, okay. So katalah saya nak letak umur tadi kan, umur integer. So int umur sama dengan pemboleh ubah scanner. So biasanya kita letak pemboleh ubah scanner input. Input dot next int. int. Okay. Sebab apa input dot next int? Kalau double, input dot next double. Kalau string, siapa boleh jawab? Kalau string, input dot next string ke? Adakah benar input dot next int? Input dot next string. Betul ke input dot next string? Kalau string nama sama dengan input dot next string. Betul ke? Pandai. Okay. Pandai Rabiatul. So kalau string dia akan jadi macam ni. Saya tulis dekat atas ni lah ya. Oops. Okay. String nama sama dengan input dot next line. L tu besar. Input dot next line. Kadang-kadang, okay, kadang-kadang awak akan jumpa juga input, dia tak ada line tau. Input dot next. Okay. Lepas tu satu lagi yang tadi saya sebut input dot next line. So apa beza dia ni? Kalau input dot next, okay, kalau input dot next, contoh katakanlah nama Rabiatul Ashikin kan. Nama Rabiatul Ashikin ni. Okay, Rabiatul Ashikin. Kalau input dot next, dia akan keluar Rabiatul saja. Kalau next line, dia akan keluar nama penuh Rabiatul Ashikin. Nama penuh dia. Itulah beza input dot next dengan input dot next line. Okay. Alright. Tapi kalau untuk JavaScript, untuk JavaScript dia akan guna apa? Macam mana kita nak minta user masukkan input? JavaScript tau. Saya tak kata HTML, saya kata JavaScript. Kalau HTML, dia mana lagi saya nak tulis saya tulis kat atas ni lah. Kalau HTML, jika awak masih ingat, awak punya kerja khusus, okay, dia akan letak ni input type sama dengan text kan, input type
type sama dengan text. Ini kalau HTML. Tapi kalau JavaScript dia letak apa? Awak ada buku teks form 3 tak depan awak? Sorry, form 3 pula, form 5. Ada tak buku teks form 5? Kalau ada dekat depan awak, okay, awak tengok dekat muka surat. Tolong keluarkan buku teks tingkatan 5 awak. Awak tengok pada muka surat 338. Membina laman web pengguna yang interaktif yang mengandungi fitur kotak prompt. Kotak pop-up. Okay. So yang ini, saya conteng dekat sini lah. Okay, saya conteng kat sini. Fitur kotak pop-up. Fitur kotak pop-up. Okay. Ada 3. Satu alert. Satu ialah confirm. Satu lagi ialah prompt. Okay. So, kalau alert, kita imbas kembali kerja khusus awak. Kalau alert, awak ingat tak bila awak sign up ataupun bila awak daftar pengguna kan? Ada tak awak buat kotak pop-up, anda berjaya didaftarkan? Dia bagi tahu, dia bagi maklum balas dekat situ. Maksudnya dia bagi pengesahihan yang mengesahkan awak tu telah mendaftar. Okay, so itu ialah kotak alert. Kotak alert ni, okay, ini kotak alert Kotak alert ni, dia ada satu button nama dia OK. Itu je. So mungkin di sini anda sudah berjaya daftar. Okay. Itu kotak alert. Dia nak bagi tahu saja. Kalau kotak confirm, okay, ni mesti cikgu awak ada ajar ni. Okay, cuma saya nak imbas kembali je lah. Kalau kotak confirm, betul ke? Kan? Kita nak sahkan betul ke? Contoh, bila awak nak padam record, dia keluar, adakah anda ingin memadam record ini? Okay. So, adakah ingin padam record? Saya ringkaskan je. Adakah ingin padam record? Saya tak nampak awak. Tapi hopefully awak salinlah apa yang saya tulis semua ni. Okay. Adakah anda ingin padam record? So, bila kita tanya pada seseorang, dia mesti ada jawapan yes or no, right? So, adakah ingin padam record? Dia ada 2 button lah. Button OK dengan button cancel. Okay. Dan satu lagi ialah kotak prompt. Kotak prompt ni pula ialah kita minta user memasukkan nilai ataupun record. Contoh macam ni lah. Sila masukkan umur. Dia ada kotak. So kotak ni lah ya. Kita minta user masukkan record dia. So kat sini ada button apa? Ada button OK dengan button cancel. Okay. So itulah beza ketiga-tiga kotak alert, confirm dan juga prompt ni. Right. Jadi apa jawapan dia? Kembali kepada soalan saya tadi. Okay, kembali pada soalan saya tadi. Apakah input untuk JavaScript? So jawapan dia ialah, okay, saya buat 2 baris. Mula-mula kita mestilah declare dulu kan, var umur. Okay, var umur. Lepas tu kita letak sini, umur sama dengan, saya tak nak letak umur lah. Saya nak letak nama. Okay, so sini, var nama. Contoh var nama sama dengan prompt. Masukkan nama. So inilah jawapan dia. Macam tu. Okay. Right. So kita letak prompt
Kalau output, output ni awak kena tahu. Kadang soalan ada tanya kan, berikan ataupun nyatakan output bagi kod atau cara tersebut. Dia bagi kod atau cara Java. So, dia ada system .out .print. Print ataupun print line. Tapi kalau JavaScript, cari perkataan document .write. Okay, document .write. Macam gitu. Okay. Boleh? Setakat ni boleh ke? Kalau boleh angkat tangan. Okay, very good. Okay. Tata susunan. Okay, turunkan tangan. Okay, tata susunan ataupun dalam bahasa Inggeris dia array. Okay, array. So, kalau array ni, dia ada satu jujukan nombor ataupun satu jujukan data. Contoh, nama 1 sama dengan Sakinah. Nama 2 sama dengan Hana. Nama 3 sama dengan Hanisa. So, itu ialah satu array lah. Okay, satu tata susunan. Jadi macam mana kita nak declare dia? Okay. So dia sama juga macam kita declare pun boleh ubah ni. Tapi, okay, contoh kita ambil string nama. Tapi apa? Tapi dekat depan ni dia ada block bracket. Okay. String nama sama dengan new string. New string. Lepas tu diikuti dengan berapa saiz elemen. So katakanlah cikgu ada nama 5 orang murid SMK Kamunting Bakti. So sini saya letak 5 lah. 5 itu, okay, 5 ini mewakili bilangan elemen. Okay, 5 ini ialah bilangan elemen. Gitu. Alright. Kalau JavaScript simple. String, dia tak ada string kan? So dia var. Var nama. Okay, var nama sama dengan block bracket. Dah. Itu je. Okay. Dan nanti kalau kita nak masukkan nama tu, dia boleh lah buat macam ni. Tapi tak ada 2 cara tau. Saya tunjuk satu cara je. Nanti ada coding kat bawah. Latihan coding kat bawah ada cara yang lain lah. Okay, so barulah dia jadi. Kalau tata susunan, dia ada indeks kan? Dan indeks bermula dengan kosong. So, letaklah kat sini. Rohayu. Contoh. Lepas tu sini no 1. Sampailah no 4. Kenapa no 4? Memang saiz elemen dia 5. 4 sebab indeks bermula dengan kosong, berakhir dengan 4. So, dapatlah 5 juga saiz elemen dia kan? So, nombor 1 Hana. Contoh. Macam ni. Tapi kalau Java sama juga macam JavaScript. Nombor 0 sama dengan Rohayu. Yang ini untuk umpukan nilai still sama. Okay, dia sama. Cuma cara nak isytiharkan tata susunan tu saja yang berbeza. Maksud saya ini. Cara isytihar dia berbeza. Tapi memberikan nilai ataupun umpukan sama. Okay, sub atau cara. Bila kita cakap tentang sub atau cara, ada berapa? Ada berapa sub atau cara? 2. Apa dia? Ilsa, Ashikid, Irdina. Apa dia? Sub atau cara ada 2. Dah memang kena tahu dah ni. Fungsi, yes, pandai. Dengan procedure, very good. Okay, so fungsi dengan procedure. Fungsi dengan procedure ni, macam mana kita nak isytiharkan dalam Java? Ini saya tunjuk untuk procedure. Untuk procedure, so awak tulislah Ini untuk procedure tau. Kalau untuk procedure, sintaks untuk dipanggil dia. Okay, so kita kata kalau saya nak luas, okay, papa luas. So sini letaklah public static void. Ni contoh papa luas. Okay.
So katalah papa luas segi 4. Segi 4 panjang darab tinggi kan. Okay, so sini katakanlah jenis data untuk panjang. Okay, jenis data untuk panjang ialah integer. So sini ada integer panjang. Integer, koma integer panjang darab lebar. Okay, panjang darab lebar. Okay. Ini kan ada prosedur. Macam mana dengan function pula? Okay, kalau function, dia bukannya public static void main. Tapi, dia jadi, okay, public, dia tak, public ataupun tak ada public pun. Okay, dia terus pada static. Yang pentingnya ini yang beza dia. Katakanlah papa luas. Luas tu ialah jenis data ada double kan. So static, double, luas, papa luas. So sini double, panjang, double, tinggi. Okay, sama. Cuma perbezaan dia ialah kalau prosedur dia void. Tapi kalau dia function, apakah jenis data untuk papa luas itu? So, dia ada jenis data dia lah, dia bukan void lagi. Itu perbezaan antara satu cara prosedur dengan function. Okay. Tapi JavaScript sama. Prosedur function ke, dia sama je. Contoh macam ni. Function, dia tak ada public static, tak ada. Dia function, papa luas. Okey, awak tengok baik-baik papa luas. Tak ada jenis data pun dia letak. Dia letak sini panjang, lebar. Tak muat saya letak bawah. Gitu je. Okey. Tapi jangan pula awak kata function dia tulis macam ni kan. Dia tulis coding tu dia ada function papa luas macam ni, papa luas lebar. Awak terus jump to conclusion. Okey, itu ialah satu cara fungsi. No. Okey. JavaScript memang cara declare satu cara dia memang dia letak function. So, what's the difference between function and procedure? Coding untuk JavaScript, of course lah return untuk function. Yang tak ada return ialah procedure. Itu je perbezaan function and procedure dalam JavaScript. Tapi kalau Java, kita nak tahu perbezaan function dan procedure dia, ada 3 cara. Satu melalui sinteks panggilan. Satu mengenai sinteks definisi dan satu lagi ialah mengenai penyataan return. Iaitu famous lah. Okay, itu memang famous lah. Biasa kita tengok perbezaan function procedure, kita terus tengok perkataan return kan. Tapi awak kena tahu juga sinteks definisi dengan sinteks panggilan dia lain. Okay, so kalau awak ada buku teks tingkatan 4, apa yang saya cakap tadi tu ada pada muka surat. Catat muka surat ni. Buku teks tingkatan 4, muka surat 154. Okay, muka surat 154. Itu ada perbezaan function procedure dari segi sinteks definisi dan juga sinteks panggilan. Okay. Boleh Okay. Boleh lagi anak-anak? Okay ke? Angkat tangan kalau okey. Alright. Okay. Ini pula. Okay. Ini pula kau boleh ubah umpukan. Yang ni senang lah. Okay. Bagi, senang je ni. Okay. Markah 98. Integer kan? So, int markah sama dengan 98. Macam tu je lah. Ini umpukan. Awak ingat ya? Ini ialah umpukan. Yang tadi isytihar. Tak ada bagi nilai. Okay. Kalau abu, string kan? So, string nama sama dengan abu. Okay. Tapi kalau JavaScript, dia memang akan guna var je. Okay. So, yang ini dia guna var. Saya tunjuk sikit sebab saya takut tak sempat ni. So, awak buat macam ni je. Var, markah. Var tu huruf kecil. Okay, markah sama dengan 98. Var, nama
sama dengan abu. Macam tu. Okey. Harga boolean lah. Harga double lah. Okey, double ataupun float. Double, float, harga sama dengan 98.20. Kalau vaksin ya tidak. So, ya tidak, boolean lah. Okey, so kalau boolean ni, dia jadi macam ni. Boolean, vaksin sama dengan true. Macam tu. So dia punya JavaScript mana ada jenis data kan? Oh, alamak, kenapa saya padam ni? Okey, JavaScript mana ada jenis data. Jadi jenis data tu kita gantikan je lah dengan var. Var vaksin sama dengan true. Okey. Yang ini ialah umpukan. Yang ni yang tadi saya cakap ada dua cara kita nak umpukkan nilai untuk tata susunan kan. So yang ini cara yang kita nak ringkaskan dalam satu baris saja. So kan nombor 1, nombor 2 ni ialah integer kan. So kita letaklah int. Okey, int. Block bracket. Ni block bracket tau. Okey, block bracket. Ni dia kata nombor 1, nombor 2, nombor 3. So, kita simplifykan dengan no. Okey, nombor lah. Sama dengan ini curly bracket 21, 23, 14. Okey. Tapi kalau JavaScript, apa dia? Senang. Var, no. Dia tak ada block bracket tengah-tengah Dia var no je. Lepas tu, curly bracket gantikan dengan block bracket. 21, 23, 14. Itu perbezaan untuk JavaScript. Okay. So, yang ini. Macam mana nak buat ni? Simple. Okay. Senang je ni. Tapi yang ni dia nak buat apa? Dalam bentuk Java. Okay. So, ini ialah mula. Kan? Mula. Inilah mula dia. Okay. So, inilah pemula dia. So, umpuk. Umpuk macam inilah. Macam dekat atas ni. Macam ni. Okay, macam markah nama abu harga ni kan. So, yang 3 ni letak dekat sini. Nombor 1, 7.3. Double kan. So, kita letaklah sini. Double. No 1 sama dengan 7.3. Double. No 2 sama dengan 9.3. Double. No 3 sama dengan 4.0. Sama kan? Sama macam yang ni. Nota ni. Okay. Dah. Siap lah. Alright. Then. Ni pula. Kira jumlah ni. Kira jum ni. Okay. Jumlah. Jum. Dah diumpukkan dengan double kan? Dengan yang ada titik perpuluhan double. So sini pun double lah. Double. Jum. Double. Okay. Double jum sama dengan no 1 campur no 2 campur no 3. Okay. Then dia kata kira purata. Purata of course lah double juga. So double purata sama dengan dia kata jumlah bagi 3. Okey. Soalan saya. Betul ke? Betul ke ni anak-anak? Betul ke jawapan saya tu? Double purata sama dengan jumlah bagi 3. Awak rasa betul ke guys? Siapa kata betul? Angkat tangan. Ada? Salah. Salah pandai. Kenapa salah? Kat mana salah? Kalau korang boleh on mic, on lah. Kadang susah nak translate kan.
Very good. Boleh ubah tak sama. Sebab tulis jumlah dia kena tulis jum. Pandai. Okay. So yang ni kena sama kan? Jum ni kena sama lah. Tapi ni dah tak sama. Salah lah. Ada error. So sini kita letak jum bahagi 3. Pandai. Okay. So papar. Papar tadi cikgu cakap apa? Dekat atas ni. Mana ke tadi? Ni. Papar tadi cikgu cakap apa? System.out.print kan? So sini letaklah system.out.print. S huruf besar. Okay. System.out.print. Nak print ke, print line ke? Suka hati sebab dia tak menyatakan pun kan? So, print purata double dot. So, panggil balik purata. P-U-R-A-T-A. Gitu. Ada semicolon. Okay, tulisan saya besar. Tak nampak. Tak muat. Gitu. Okay. Alright. Sekarang, ni. Kita tukarkan Java kepada JavaScript. Okay. Cuba kamu buat sendiri. Saya sekarang jam saya 8.34. Saya nak 8.36. Siapa yang dah siap, cuba hantar dekat cikgu awak. Tunjukkan jawapan awak dekat cikgu awak. Dan cikgu awak akan bagi kat saya. Saya paparkan. Boleh ke Cikgu Sakinah? Murid yang dah hantar, yang dah siap, ambil gambar hantar kat Cikgu Sakinah. Lepas tu, Cikgu Sakinah send dekat saya. Okay. Buat sekarang. Ada masa lagi 2 minit ni. Mula pada sekarang. Cuba buat. Kita nak tengok. Faham ke tidak? It's okay salah anak-anak. Tak apa salah sekarang. Jangan salah nanti. Okay. Sekarang saya boleh tolong lagi. Cikgu-cikgu awak boleh tolong. Nanti exam. Ada siapa boleh tolong dah. Kena berjuang sendiri. Okay. Okay, ada dah siap. Tak apa, mula-mula ni memang akan lambat sikit. Okay, saya dah terima dah. Dah siap. Dah siap. Kejap. Saya dah terima pada cikgu awak. Wait lah. Wait a minute. Sekejap. Jawapan siapa ni? Okay. Saya ambil satu je lah sebab takut tak sempat. Okay, kejap tau. Okay. Ini, nampak tak ni? Soalan ni dia nak JavaScript anak.
Okay, dia nak JavaScript. Jadi, kan tadi saya kata kalau JavaScript, dia tak ada double, dia tak ada jenis data ni. Okay, kejap Sekejap, saya takut saya pula ke yang salah ni. Sekejap. Dia tak ada double. Ingat tak tadi saya kata? Mana ada double? Ni, dekat atas ni. String. Sorry. Cikgu nak String. hantar dekat mana? Hantar kat cikgu awak. Okay. Dia gantikan dengan var. Okay, dia gantikan dengan var. So, yang ini tak bolehlah letak double anak. So, ini letaklah. Ni semua kena gantikan dengan var. Va. Ini pun sama. Okay, va. Okay. Ni pun system.print. So, sini ialah document.write. So, itu jawapan dia. Saya tak pasti adakah anak ini tersalah hantar. Okay, sebab ini jadi bila saya tengok bila awak tengok jawapan ni, awak boleh dapat perbezaan tak antara Java dengan JavaScript. Okay, kalau Java tadi dia ada jenis data double. Kan? Tapi kalau JavaScript dia tak ada jenis data. Jenis data dia digantikan dengan var. Maksudnya semua sama. Okay? Semuanya sama. Yang ini sama je semua ni. Kecuali yang ini. Yang saya highlight ni. Digantikan dengan var dan of course system.print ni digantikan dengan document.write. Okay. Boleh? Sekejap. Ada anak lain yang hantar. Sekejap. Satu lagi saya tunjuk. Okay. Sekejap. Ni jawapan anak ni betul. Okay. Ni betul. Pandai. Okay. Inilah jawapannya. Very good. Okay. So, betul. Ini kena sama dengan ni. Kan? Kena sama. Lepas tu, ini kena sama dengan ni. Pandai. Okay, pandai. Saya tak tahu siapa yang hantar ni. Tapi bagus anak ni. Alright. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Ini tata susunan pula. Berikut merupakan blok memori yang menyimpan data di dalam tata susunan. Okay. So, tata susunan. Kejap. Di dalam tata susunan. Okay. Tengok balik nota-nota yang saya yang sebelum ini. Okay, nota-nota yang kita dapat sebelum ni. Dia nak Java. Okay, dia nak Java. Macam mana nak buat ni? Okay. Nama tata susunan ialah berat. Okay, so ini ialah nama tata susunan. Catat ialah nama tata susunan. Yang ini ialah elemen. Okay, ini ialah elemen dia. So, elemen bermula dengan indeks 0, 1, 2, 3. Okay. So, soalan apa? Tulis satu cara untuk mendapatkan jumlah elemen. Ada satu coding, ada satu perkataan yang membolehkan kita mendapatkan jumlah elemen. So, nanti bila kita guna coding tu, awak akan dapat jumlah elemen dia ialah 4. Okay. So, apakah coding itu? Bukan sum. Sum ialah SQL. Sum ialah SQL. Okay. Coding itu ialah, pernah nampak tak? Bab 3.1. Dot length. Okay. Ada sekarang tengah azan ni kat sini. Saya tulis dulu jawapan saya. Okay, so awak salin dulu Salin dulu, nanti saya explain.
Okey. So awak nampak tak kat sini? Okey, awak boleh nampak kat sini. Kalau kita nak declare tata susunan, macam ni lah cara dia. Macam ni. Sekejap mana ni? Yang saya garis ni. Ni cara untuk declare tata susunan. Okey, umpukan tata susunan. Ini kat mana ni? Kan tadi saya ada tunjuk tadi. Oops. Yang ni. Ni. Yang bawah ni. Kan? Ni. Alright. Lepas tu cara dia. Lepas tu kita nak tahu dia punya jumlah elemen, kita gunalah berat.length ni. Yang ni kita isytiharlah jumlah elemen. Jumlah elemen ataupun bilangan elemen dia integer lah. Okay, memang integer je yang sesuai. Sebab ada 4 elemen dekat situ. Lepas tu kita nak paparkan, dia nak kata nak mendapatkan, nak memaparkan kan. So kita buatlah jumlah elemen dalam senarai berat ialah jumlah elemen. Kita panggil lah balik mana ni? Kita panggil lah balik yang ini. Okay, kita panggil lah balik yang ini. Okay, alright. So boleh tak nak tukarkan dia? Cuba buat sekarang, tukarkan dia kepada JavaScript. Cuba buat sekarang, dia hantar dekat Cikgu Sakinah. Saya rasa boleh cepatlah dia awak buat. Sebab tadi dah ada pengalaman yang lalu awak buat kan? Cuba buat. Dia dah hantar ke? Okey, belum lagi. Okey. Ambil gambar send dekat cikgu awak.
Okey, ada satu dah. Sekejap. Oops. Okey, ada dah murid yang dah hantar. Baguslah korang ni. Cepat. Mana dia? Ni. Pandai. Excellent. Okay. Pandai. Betul. Jumlah elemen. Betul. Ni. Ejaan banyak salah ni anak. Okay. Tapi good try lah. Okay. Ingat tak? Amalan terbaik pengaturcaraan ialah menggunakan pemboleh ubah yang bermakna. Ni saya rasa dia tersalah eja ni. Okay. Elemen. Element. Alright. Ni length. Salah je. Length. Salah je. Document dot right. Yang lain okey. Okey. Ini betul pula awak balik. Okay, good. Pandai. So inilah jawapan dia. Okay, murid-murid yang lain saya tengok jap. Okay, betul. Okay. Betul. Tapi guys, anak-anak sikit yang saya nak tegur. Okay, nak tegur. Nama pemboleh ubah. Saya tahu mungkin awak nak cepat kan. Okay. Saya anggap macam tu lah awak nak cepat. Awak terbuat jarak macam ni. Dalam exam sebenar, jangan buat jarak tau. Nama pemboleh ubah. So kalau awak nak letak jarak, letak underscore. Okay. Tak nak letak jarak, nak rapat-rapat, buat macam ni. Jumlah I turut besar supaya kita boleh baca. Macam tu. Okey? Boleh? Ada seorang dua ni yang buat macam tu. So saya tegur lah. Alright. Next question. Betul jawapan korang? Pandai. Oh ini ada ke? Ini korang ada Ini ada? Okey. Saya ingatkan tak ada slide ini. Ada tak slide ni? Kalau ada angkat tangan. Ada. Okey. So yang ini dia nak membezakan je. Okey, nak membezakan supaya kita ni berhati-hati. Okey. So tengok kat sini. Markah scanner input. New scanner system.in. So dia nak bagi tahu tentang pemboleh ubah untuk scanner. Sini kita guna input. So sini ialah markah sama dengan input dot next in. Ini pun tersalah ni. Ini sepatutnya dia letak int kat depan. Okay. Lepas tu sini dia letak nilai. Okay, dia letak nilai. So sini kita letaklah contoh saya letak nama string nilai. String nama. Kita cepat sangat ni. Okay, string nama. Sebab kita letak nilai. So sini nilai. Dot next in. Next line. Next line. Macam tu. So kalau sini kita letak SC. Sini kita letak SC. So contoh saya nak harga. So sini saya buatlah double harga sama dengan SC dot next double. Gitu. Okay, apa yang nak diberitahu dalam ni? Maksudnya kalau sini kita letak input, sini pun letak input. Kalau sini letak nilai, sini pun nilai. Kalau sini SC, sini pun SC. Macam tu. Okay? Boleh? Okay. Okay. Kalau JavaScript, tak ada masalah lah. JavaScript, var je kan. Var, markah. Sekejap. Ada tak saya bagi kamu slide tu. Sekejap.
slide tu tak ada. Alright, so yang ini, okay, ada satu lagi maklumat. Tadi saya letak var nama kan, var nama sama dengan prom. Prom masukkan nama. Okay, ini markah. Kalau markah dia jadi macam ni tau. Markah itu ialah integer. Jadi kita buat var markah, betul, var markah. Kalau kita direct terus prom je, okay, kita direct terus prom je, dia hanyalah untuk jenis data string. Okay, so kalau integer, dia kena buat macam ni, pass in, then barulah prom. Prom, masukkan markah. Okay, masukkan markah. Ada dua buka, dua tutup, semicolon. Okay, boleh Dia maksudnya pass ini, apa tujuan pass ini? Dia nak menukarkan string kepada integer. Nak menukarkan data yang dimasukkan daripada string kepada number. Okay, kepada number integer lah. Katakanlah macam double tadi. Double, dia tak ada pass double. Cuma dia akan jadi ni var harga sama dengan, dia tak jadi pass double tapi pass float. Okay, pass float, prom, masukkan harga. Contoh. Okay, dua tutup. Okay, ingat tahu kalau yang macam tadi ni, yang macam tadi ke atas ni, yang ini kan, yang ini prom ni, prom masukkan nama ni. Ini kalau dia jenis data dia string. Okay, jenis data dia string. Tapi kalau jenis data dia ialah markah, kita guna pass in. Kalau jenis data dia ialah harga, kita guna pass float. Macam tu. Okay, jangan tertinggal pass in, pass float. Bergantung kepada jenis data yang digunakan dalam JavaScript. Okay, boleh okay. Saya pergi yang seterusnya lah. Kalau sebelum ni kita umpukkan nilai. Jadi tapi kalau ini pula, kita meminta user untuk masukkan nilai. Macam mana cara dia? Okay, macam mana cara dia? Dekat awak ada ke ni? Okey, dia dah bagi dah. Yang kat atas kan import java ut.scanner. Kalau kita nak user masukkan nilai, atas ni kena ada ni. Import java ut.scanner. Ni kena ada. Sebab kita nak import scanner dalam coding Java kita. Okey, so yang seterusnya ialah scanner lah. Huruf besar. Okey, scanner input. Saya letak scanner input sama dengan new scanner system.in. System.in. Okey. Dalam membuat kod atau cara, kita kena letakkan ataupun buat amalan terbaik pengaturcaraan. Okey. Boleh bagi saya satu amalan terbaik pengaturcaraan tak? Indent. Jangan jawab macam tu, indent. Kena jawab dengan ayat. Indent yang konsisten. Bukan komen. Menulis komen yang bermakna. Menulis komen pun boleh ubah yang bermakna. Jenis data yang sesuai. Okey. Jangan letak komen indent jenis data. Kena buat ayat sikit lah. Okey. So, kita nak letak komen. Dan juga kita letaklah ketiga-tiga tu. Okey. Menulis komen, indent yang konsisten, pun boleh ubah yang bermakna. Jenis data yang sesuai. Semua tu kita letakkan dalam kod atau cara ni. Okey. So, dia suruh buat apa? Untuk kira umur apabila dimasukkan tahun kelahiran. So, bila dia kata dimasukkan, ini ialah input. Okey. Yang ini, formula ini ialah proses.
So jangan lupa IPO, input, proses dan juga output. Output dia nak papar umur lah. Okay. Papar umur. Right. So boleh bila awak nampak kat sini 2025 ni maksudnya dia berikan nilai. Okay, dia berikan nilai 2025. Okay. Jadi untuk yang ini kita boleh letak INT tahun semasa sama dengan 2025. Kita buat macam tu. Okay. Dan kita buat komen. Minta pengguna masuk tahun lahir. Okay. Tahun lahir. Ni komen kan? Alright. So, lepas tu kita minta pengguna masukkan tahun lahir. System.out lah. System.out.print. Tadi saya ada ajar kan? Rujuk balik nota yang mula-mula sekali. System.out.print. Masukkan tahun lahir. Okay, tahun lahir. Dan lepas tu, tahun lahir, jenis data dia integer lah. INT tahun lahir sama dengan saya guna input kan dekat sini. So, sini kena input lah. Input dot next int. Right. Okay. So, ini ialah input. Kemudian, komen yang seterusnya mengira umur. So, tengoklah coding ni. Dia punya formula dia dah bagi dah. So, umur integer, right? So, INT umur. Kita nak letak 2025 ke? Awak rasa kita nak letak 2025 ke? Kita nak letak tahun semasa? Awak rasa yang mana satu? Nak. Awak rasa kita nak letak mana satu? Kita nak letak 2025 ataupun tahun semasa? Kita letak tahun semasa. Bukan 2025 dah. Tahun semasa lah. Sebab dekat sini kita dah declare dah. Kita dah memberikan umpukan. Ini umpukan. Okay, so ini ialah umpukan. Kita dah bagi umpukan. Tahun semasa itu ialah 2025. Okay, so dekat sini kita letaklah tahun semasa tolak tahun lahir. Saya tersilap ni. Okay. Dalam soalan, dia letak ni kan, T huruf besar. So, sini pun kita letak T huruf besar. Okay. Tahun semasa tolak tahun lahir. Okay, ingat tau. Ini letak huruf besar T tu buat huruf besar. Lepas tu jangan lupa semikolon. Okay. Dan last sekali ialah papar. Papar umur. So, papar dia guna system .out.print. So, umur ialah double dot plus umur. Gitu. Siap lah. Siap. Okey, boleh? Okay. Boleh ke nak buat dalam bentuk JavaScript? Okey. Siapa yang dah siap boleh hantar dekat cikgu kamu. Cuba buat. Cuba buat.
Okay, ada yang dah siap? Okay, ada tak? Dah siap? Susah ke? Boleh? Ada murid dah hantar dah. Sekejap Okay, kejap. Okay, okay. Okay, ada lagi. Ada lagi yang hantar. Okay, kejap Kejap. Macam mana ni? Kejap tau. Okay, tak apa sebab saya tengok ada terdapat beberapa kesilapan lah, tapi tak apa, boleh je. Okay, boleh. Wait Hmm. Okay. Hampir semua ada silat yang sama. Okay, mungkin agak confuse lagi tapi tak apalah. Okay. So yang ini
saya ambil jawapannya ni Okay, kalau untuk JavaScript, okay, awak jangan lupa letakkan skrip dekat atas. Okay, dan pastikan ada skrip lah kat bawah. Saya rasa dekat soalan kertas saya ni dia dah ada dah. Okay, open dengan close script. Okay, so bila ada perkataan script tu kita tahu dah dia ialah JavaScript. Alright. So yang ni tadi kan. Tadi saya tulis itu integer tahun semasa sama dengan 2026. Okay. 2025. So ini betul. Ini betul dia buat. Okay. Lepas tu system.out.print masukkan tahun lahir, tahun lahir sama input.next in kan. Okay. So yang ini salah ni. Yang ni yang saya ada cerita tadi yang dekat atas. Gantikan dia dengan prompt. Gantikan dia dengan prompt. So yang ini jawapan yang nak menggantikan ini awak buat. Ini ialah tahun lahir lah kan. So awak buat var tahun lahir. Okay, var tahun lahir. Var tahun lahir sama dengan okay. So integer tahun lahir kan. So kita tukarkan dia kepada pass in lah. Okay, pass in. Kita kena tukarkan kepada tukarkan string kepada integer. Okay, so pass in from system.out.print masukkan tahun lahir. So sini from masukkan tahun lahir. Okay, masukkan tahun lahir. Macam ni. 2 tutup. Itu jawapan dia. Okay, buat tahun lahir, pass in, masukkan tahun lahir. Nampak ke? Tak nampak ke Sekejap, saya tukar warna pen sekejap. So, sini. Ni boleh nampak? Ni lebih jelas lagi. Va, tahun lahir. Tahun lahir integer, so kita kena guna pass in. Pass in, from, masukkan tahun lahir. 2 kali. Gitu. Okay. Alright. Lepas tu, ini tak payahlah. Okay, ini tak payah. Va umur sama dengan tahun semasa. Tolak tahun lahir. Pandai. Lepas tu, document.write umur ialah umur. Pandai. Itu je dia yang salahnya. Yang lain betul. Ramai yang saya nampak dia tukarkan system.out.print tu dengan document.write. Salah tu. Yang itu ditukarkan kepada var tahun lahir, pass in, prompt. Masukkan tahun lahir. Kan tadi, okay. Kan tadi saya ada tunjuk awak. Sekejap ni dekat page depan ni. Kan saya ada tunjuk awak ni. Mana? Yang ini. Yang input ni. Kan saya ada tunjuk awak. Each umur input.next in. Kita tukarkan dia kepada prompt masukkan nama. So dekat atas ni. Sepatutnya tulislah ni. System.out.print. Masukkan umur. So bermaksud yang ini masukkan umur ni dia dah ada dah dekat dalam prompt. Lepas tu sini int umur, sini guna var nama lah. Macam tu. Boleh So dia kalau dekat Java input ada 2 baris, dekat JavaScript ada 1 baris je. Dia dah combinekan arahan dengan kotak untuk user masukkan data. Data yang diminta tadi. Okay, so jawapan dia macam ni. Dah lepas. Bukan sini. Kamu punya jawapan tadi. Okay, jawapan dia macam ni lah. Okay. Tadi saya ada nampak jawapan seorang murid dia tak letak var, dia letak let. LET pun boleh juga. Okay, boleh juga LET tu. Tapi dalam buku teks kita guna var. So saya guna var je lah. Okay. Alright. So next. Okay, sekarang dah 9 suku.
Okay, saya buat yang ini. Saya buat yang ini. Okay. I pernah juga soalan tanya kan. Terangkan tujuan kod atau cara. Okay. So, bila tujuan kod atau cara untuk awak menerangkannya tu, awak kena terangkan semua baris kod atau cara tersebut. Jangan tinggal satu pun. Okay. Jangan tinggal satu pun yang tak diterangkan. Alright. So, kita tengok pada soalan. Raja A menunjukkan atau cara Java menerima input daripada papan kekunci. Kemudian Raja B menunjukkan paparan output atau cara tersebut. Terangkan tujuan kod atau cara baris ketujuh. So baris ketujuh yang inilah. Macam mana kita nak terangkan? Yang ini sebenarnya dia buat apa ni? Dia mengisytiharkan. Okey, yang ini ialah proses untuk mengisytiharkan. Jadi jawapan awak ialah mengisytiharkan. Okey. Mengisytiharkan. Nak isytiharkan apa? Sebutkan nama pemboleh ubah. So, mengisytiharkan pemboleh ubah. Okey. Pemboleh ubah bilangan buku. Okey. Bilangan buku. So, bilangan buku bukan macam inilah. Kena sama seperti dekat dalam soalan. Bilangan buku. Rapat-rapat. Okey. Kita dah terangkan dah bilangan buku. Tapi kita tak terangkan lagi INT ni. Okey, ada INT dekat depan. So, bilangan buku dengan jenis data. Okey, dengan jenis data. Apa INT tu? Integer. Okey, jenis data integer. Okey, habis 2 markah. So, mana dapat markah tu? Proses dia untuk isytiharkan tu 1 markah. Lepas tu dengan jenis data integer. Tu 1 markah. Okey, sebab tu saya kata bila menerangkan fungsi kod kena terang sejelas-jelasnya. Okey, terangkan sejelas-jelasnya dan tanpa meninggalkan satu pun yang tidak dijelaskan. So bila kat sini integer bilangan buku semua kita dah jelaskan. Nama pemboleh ubah bilangan buku, jenis data dia ialah integer. Okey. Alright. Soalan yang ni saya tak perlu buat lah Soalan yang ni saya tak perlu buat sebab dia sama je macam soalan yang saya dah buat dengan awak sebelum ni. Alright. Kemudian yang ini saya nak buat ni dengan awak. Yang ini pun awak boleh buat sendiri ni. Macam soalan tahun umur tadi. Okay, ni macam tahun umur tadi. Tapi tak apa, saya boleh bagi skema dekat cikgu awak nanti. Lepas tu, saya nak buat ni. Sak atau cara. Okay, sak atau cara. Okay, sak atau cara. Mana yang saya dapat? Yang ini. Saya terangkan sekali dengan dia punya data flow. Okey, sekali dengan dia punya data flow So, soalan ni, Raja di bawah adalah catatan yang dibuat oleh seorang faktor cara untuk membangunkan satu faktor cara menggunakan bahasa faktor caraan Java. Okey. So, dia ada tajuk kira luas segitiga. Input daripada pengguna, tapak dengan tinggi. Okey. Atau cara mengira luas secara modular. Bila dia kata modular ini ialah sub atau cara. So, sub atau cara kita tahu ada 2, sub atau cara fungsi dengan prosedur. So, sini dia nak fungsi, guna amalan terbaik atau caraan dan dia dah bagi formula. So, dia punya input, dia punya input yang ini ialah dia punya proses. Dan dia nak output dia ialah kira luas. Okay, so output dia ialah luas segitiga lah. Okay, so ini ialah output dia. Nak papan luas segitiga. Okay, yang ni saya bagi kosong dekat awak. So, mestilah mula-mula kena import Java. Okay, import java.util.scanner. Sebab kita nak minta user masukkan tapak dan juga tinggi. So sini saya letak kelas luas segitiga. Okay, kemudian sini saya letak public, ni mesti ada ni. Public static void
main. Okay, string S huruf besar, block bracket, args. Okay. Kemudian saya nak guna ni lah, scanner. Okay, scanner. Ni tersilap ni. Amalan terbaik pengaturcaraan dia ada indent. Okay, dia ada indent yang konsisten. So, public tu dia masuk dalam sikit. Public, static, void main, string args. Okay, clear bracket dulu ya. Okay, so sini saya buat scanner data. Alhamdulillah. Okay, scanner data. New scanner. System.in. Okay. Lepas tu, kita buat apa? Amalan terbaik yang seterusnya, komen lah. So, komen dia, saya letak sini komen. Minta pengguna masuk tapak dan tinggi. Minta pengguna masuk tapak dan tinggi. Okay, so kita minta lah pengguna masuk. Macam mana? System .out.print. Okay. Masukkan tapak. Kan? Masukkan tapak. Lepas tu, bila masukkan tapak, nak keluarkan kotak tu, tapak kita buat double. Okay, so double tapak sama dengan, so sini saya guna data. Okay, maka kat sini kita guna data. Data dot next double. Gitu. So yang kedua, minta masukkan tinggi kan, system.out.print. Masukkan tinggi. Lepas tu double tinggi sama dengan data dot next double. Okay. Setakat ni boleh faham tak? Angkat tangan kalau boleh faham. Hana, lagi siapa? Siapa yang angkat tangan ni? Okay. Ramai angkat tangan ni Hana, Amira. Okay, good. Okay, next. Okay, next. Bila dah macam ni, kita buatlah pemanggil fungsi. Okay, pemanggil fungsi. Kalau pemanggil fungsi, dia macam ni. Okay, pemanggil fungsi ataupun muka surat berapa tadi saya sebut? Kalau ada buku teks tingkatan 4. Muka surat 154. Pemanggil fungsi, pemanggil, kita nama dia ialah sinteks panggilan. Okay, inilah dia sinteks panggilan. So, sini sinteks panggilan dia. Sinteks panggilan fungsi. Okay, komen sinteks panggilan fungsi. Luas. Okay, double luas sama dengan kira luas. So, kita masuk apa? Tapak tinggi kan? Tapak tinggi. Tapak tinggi. Okay, anak-anak. Letakkan pen, fokus. Okay, letakkan pen, fokus dekat skrin. Tengok kat skrin penerangan saya. So, katakanlah kita dah run program ni. Okay. Program minta masukkan tapak. So, saya masukkan tapak 5. Masukkan tinggi. So, saya nak tinggi saya 10. Okay. So, nilai untuk tapak ialah 5. Nilai untuk tinggi ialah 10. Jadi, awak nampak tak kat sini?
Awak nampak tak? Argument dia tapak tinggi sama macam ni kan? So, dia akan hantar nilai 5 dan 10 ke sini. So, 5 akan jadi, tapak akan jadi 5, tinggi akan jadi 10. Dan ini yang saya highlight warna biru neon ni. Oh, sorry. Warna pink ni, yang saya highlight dengan warna pink ni, itu ialah, okay, itu ialah sekejap, saya betulkan balik data salah ni. Okay, ni 10. Yang saya highlight ni, ini ialah nama sub atau cara. Okay. So, apa yang dia panggil? Dia akan buat, kira luas, saya nak hantar nilai tapak dan tinggi. Okay. Yang ini saya tinggalkan kosong, saya buat coding yang untuk menghantar ni. Okay. Dia pergi ke sini. Yang ini adalah function kan, sebab dia nak function, dia nak fungsi. So fungsi macam mana sintaks definisi dia? Ni sintaks definisi dia. Tengok pada page yang pertama, saya bagi dekat kamu yang kita mula-mula ulang kaji tadi. Betul ke? Ni. Untuk function, ni ialah sintaks definisi untuk function. Tengok ni yang saya sedang highlight warna purple yang terkini ni. Ni. Okay. So, kita letak static double kira luas. Okay. So, dekat sini. Mana ni? Ke bawah sikit. Okay. So, sini kita buat static double kira luas. Kira luas ni kena sama. Okay. Kita letak kira luas kan? Ni kena sama ni. Kena sama. Lepas tu, parameter dia. Parameter dia double tapak, koma, double tinggi. Tak muat. Okay, double tapak, double tinggi. So now, nilai untuk tapak akan dihantar ke sini 5 dan tinggi ialah 10. Okay, dia nak buat apa? Okay, open curly bracket. Dekat sinilah yang ada formula. Okay, formula dia nak luas lah kan. So double, sini pun double. Double, saya letak sini double, kira luas. Okay, kira luas sama dengan 0.5 darab tapak, darab tinggi. Okay, darab tapak, darab tinggi, semikolon. Lepas tu barulah return. Fungsi kan dia return kan? Return kira luas. Dan tutup. Macam tu. Okay, tutup. Nanti dia kira lah 0.5 darab 5 darab 10 dan jawapan dia ialah 25. So dia akan return nilai 25 ni. Okay, dia naik ke atas. Dan dia akan pass value tu ke luas. So now luas akan pegang nilai 25. Okay. Dia dah pegang nilai 25. Apa kita nak buat? Kita kena paparkan lah. So dekat sini kita letak system dot out dot print luas segitiga. Luas segitiga ialah double dot. Okay. Disebabkan dia ialah double. Okay. Saya tertinggal. Awak tahu tak? Double ni titik perpuluhan kan? So, double titik perpuluhan ni kadang-kadang dia boleh keluar output 3 titik perpuluhan, 4 titik perpuluhan kan? So, macam mana kita nak tetapkan dia 2 titik perpuluhan saja? Okay. So, kita letaklah coding ni. Luas segitiga ialah, letak ni. Double dot, kenapa terpadam pula? Okay. Ialah, okay, awak letak double dot, okay, persen dot 2F backslash N. Ni backslash. Okay, backslash N. Lepas tu baru tutup. Dan awak panggil balik luas. Okay, dan tutup. Selesai.
Macam tu. Dan jangan lupa sini kat bawah sekali ada satu lagi penutup. Curly bracket kat bawah dia. Sebab dia ini untuk ni kan. Ini untuk ni. Ni open, ini close. Yang ini pula, ini open, ini close. Okay, dan last one, ini open, bawah close, ni open dia. Tu open, itu close. Okay, so selesai. Selesai untuk soalan ni. Boleh faham tak? Boleh faham tak? Faham. Okey, Hana Alisha faham. Irsa faham. Okey. New user faham. Okey. Alright. So, okey Dini Damia. Okey. Alright. So, itu ialah untuk Java. JavaScript. Okey, JavaScript saya tunjuklah Saya tunjuklah juga sebab nak tunggu kamu macam ni pun dah 9.35 ke 9.31 dah. Okey, saya tunjuk dekat awak. Kenapa dia tertutup? Astagfirullahalazim. Okey. Macam mana kalau kita nak buat JavaScript? Okey, so JavaScript saya terlupa ni lah. Saya tertinggal ni. Tajuk kira luas segitiga. Sepatutnya dekat atas ni kan. Dekat atas ni ada system.out.print. System.out.print kita nak buat tajuk dia. Kira luas segitiga. Sepatutnya dekat atas tu kena macam tu. Okay, system.out.print kira luas segitiga. Okay. Alright. Ini untuk fungsi. Fungsi untuk Java pula. So, dia ni panjang sikit lah. Saya mula dengan sini Kita letak dulu HTML. Sebab dia nak letak tajuk ni. Sebab tu dia panjang sikit. HTML. Lepas tu head. Lepas tu kita letak tajuk tu kita letak H1 kan. Okay. Biasa head ni dia ada title tau. Dalam head kita letak title. Title ni dia punya output dia. Apa yang kita letak kat title dia akan letak dekat tab ni. Okay. Title tu ialah apa yang akan dipaparkan dekat tab Chrome awak. So katakanlah saya nak letak sini kira luas je. Boleh. Okay, boleh. Title. Ini close head. Tajuk ni saya nak letakkan dia dalam body. So dalam body sini saya letak H1. H1 kira luas segitiga. Okay, kira luas segitiga. Tutup H1. Alright. Okay. So nanti kira luas segitiga tu ada dekat sini lah. Kira luas segitiga tu output dia. Okay, kira luas segitiga tu output dia. Yang kira luas ni, yang kira luas dekat title tu dia akan papar dekat sini. Kira luas. So sini akan jadi kira luas. Macam tu. Okay. Lepas tu kita translatekan daripada Java kepada JavaScript. So mula-mula tadi system.out.print masukkan tapak. Yang ni kan. Yang ni. Bahagian ni. Bahagian yang ni kita nak translate kan. Bahagian yang ni. Okay, bahagian ni. Macam ni kita nak translatekan dia. Samalah. Macam tadi. Var lah. Okay, var. So kita mulakan letak dekat sini script. Script. Var tapak sama dengan prompt. Prompt. Tak boleh prompt. Sebab dia double kan. Sebab dia double. So sini kita kena buat pass float. Pass float. Prompt. Masukkan tapak. Okay. Masukkan tapak.
2 kali tutup. Okey, 2 kali tutup. Lepas tu var tinggi sama dengan pass float from masukkan tinggi. Okey. Okey, var tapak. Iaitu yang kita translatekan daripada sini ni. Okey, daripada sini ni. Okey, lepas tu macam mana nak buat sinteks panggilan fungsi? So, sinteks panggilan fungsi maksudnya yang ini tau. Yang saya cakap tu yang ini. Yang saya highlight dengan pink yang kuat ni. Yang ini. Ni, macam ni kita nak buat. Sama je macam ni, cuma double tukarkan kepada var. Okay, so sini kita buat var. Okay, var luas sama dengan kira luas tapak tinggi. Okay, semikolon. Lepas tu, system.print luas segitiga kan. So, system.print tukarkan kepada document.write. Okay, ni sepatutnya adalah letak komen tau. Tapi saya nak cepat, saya tak letak lah. Sepatutnya letak komen lah. Document.write. Luas segitiga. Okay, luas segitiga. Double dot plus luas. Untuk JavaScript dia tak ada letak yang 2 FN tu. Tak ada. Dia terus je buat macam ni. Okay. Lepas tu yang ini. Macam mana nak buat yang bahagian ni? Okay. Bahagian yang panggilan fungsi ni. Okay. Sinteks definisi ni. Macam mana kita nak buat sinteks definisi ni? So yang ni static double. Tadi saya ada bagi nota dekat atas tu. Kita letakkan function je. Function. So, sini kira luas. Maka sini pun kena kira luas. Kira luas. Kalau Java, dia ada letak jenis data ni kan. Double tapak, double tinggi. Tapi kalau JavaScript, tak payah letak. So, sini kita letak tapak dan tinggi saja. Tanpa, tak perlu letak jenis data dia. Lepas tu, double luas, kita gantikan dengan var lah. Var luas segitiga. Var luas segitiga sama dengan 0.5 darab tapak darab tinggi. Okay. And of course, fungsi ada return. Return luas segitiga. Okay. Lepas tu, tutup. Tutup, siap lah. Ini kena sama. Okay. Dah tutup siap. Tapi siap ke? Adalah tertinggal tu. Kita tertinggal nak tutup body semua tu. So, yang ni nanti akan tutup skrip dulu. Sebab dah selesai skrip. Lepas tu, tak muat tau. Saya letak kat sebelah ni. Sepatutnya letak kat bawah tau. Tutup body. Dan tutup HTML. Jangan lupa tutup tu semua. Okey. Boleh? Boleh ke? Itu perbezaan antara Java dengan JavaScript untuk sub atau cara. Okey. Awak tengah salin ke? Alright. Saya nak tanya awak. Awak okey ke? Boleh faham ke? Tak ada apa ni? Okey, boleh. Okey, boleh faham. Boleh saya proceed tak? Saya buat satu soalan je.
Satu soalan, masih boleh ke saya risau awak macam dah tepu? Kalau tepu nanti saya ajar pun risau awak tak dapat masuk. Boleh lagi ke ataupun tidak? Boleh Okey, satu soalan je lagi Okey, sabar tau. Okey, satu soalan je lagi. Boleh. Boleh okey. Sekejap Cikgu, ya, ya. Okey, awak salin dulu. Salin, jangan screenshot. Saya bagi peluang salin ni salin. Nanti Dah kalau screenshot. salin. Dah. Okey, bagus. Nanti kalau screenshot nanti tak faham. Salin. Okey. Kita pergi kepada HTML. Okey, soalan yang seterusnya saya buat satu je soalan kat sini. Okey, dah Buat satu soalan HTML. Okey. Bina kod atau cara menggunakan bahasa persekitaran klien hanya untuk memaparkan borang pendaftaran pengguna. Dia kata nak memaparkan borang je. Okey, pendaftaran pengguna bagi aplikasi kehadiran murid. Okey, so kita sketch dululah supaya kita nampak apa yang dia nak. Macam mana borang ni? Okey, pengguna perlu memasukkan nama pengguna dan kata laluan. Okey, saya nak sketch dulu. So, bila kita sketch, dia ada kotak lah. Rupa borang lah. Okey. So, dia ada apa ni? Dia kata dia nak nama pengguna dan juga kata laluan. So, supposedly macam ni lah. Nama pengguna. Macam tu lah. Okey. Kata laluan. Okey. Lepas tu dia kata terdapat dua kategori pengguna. Dua kategori pengguna iaitu guru dan murid. Okey. So dia ada dua cara lah, sama ada kita letak drop down menu ataupun kita letak radio button ke kan. Okey, cuma yang ni saya nak buat drop down menu. Okey. So ini pengguna. Dua kategori pengguna. Pengguna je tak boleh lah. Kita letak kategori pengguna ataupun jenis pengguna. Okey, kategori pengguna. Dekat sini dia kata ada dua pilihan, guru dan murid. Okey. Lepas tu borang ini mempunyai latar belakang warna biru. So yang dekat sini latar belakang dia warna biru katanya. Okey, kita warna biru macam tu. Okey, macam tu lah. Look like macam tu lah. Kemudian macam tak logik pula, tak ada button kan. Dia tak nyatakan button. Okey, tak apa, saya ajar kamu macam mana nak buat button. So ini dia kata apa? Aplikasi kehadiran murid dia tak kata pun borang daftar ke, borang apa. Okey, soalan ni dia tak menyatakan. So saya nak letak satu borang daftar. Okey, satu borang daftar. Okey, macam mana cara nak buatnya? Saya nak buat okey, awak dah dapat gambaran dia kan? So mula-mula kita letak HTML. Lepas tu ada head. Okey, saya tak nak letak title, saya letak head. Nak letak title boleh, kalau nak letak title boleh lah. Okey, kalau nak letak title selepas head. Selepas head baru letak title. Okey, ini saya tinggalkan dulu. Head, tutup head. Okey. Lepas tu ada body. Awak tinggalkan space kat sini tau. Sebab kita nak buat dia punya background colour tu sebagai CSS. Lepas tu sini kita letak body. Okay. So body tu
yang kat sini. Apa saja yang dipaparkan kat sini, kita panggil ini ialah body. Semua ni kita masukkan dalam open and close tag body. Okay. Dan of course lah ini ada tajuk ni. Okay, tajuk dia ialah daftar murid. Dia tak nyatakan, tapi dia letak aplikasi kehadiran murid. Tak naklah saya letak daftar, saya letak kehadiran murid. Sekatilah kan sebab soalan ni tak lengkap. So kita buat kehadiran murid. Kita letak je. Patutnya macam butang daftar pun boleh juga. Okay. So sini nak letak tajuk, kita letak H1 lah. H1 kehadiran murid. Okay. Kalau awak nak letak daftar murid pun should be no problem lah. Okay. Tutup H1. Alright. Okay. Lepas tu sebab ni borang. So kita letak form. Sebab dia kata borang kan. So kita letak form. Okay. Lepas tu. Lepas tu saya buat dalam bentuk table. Dia ada banyak jawapan tau. Okay. Dia boleh jadi tak letak dalam table pun boleh. Nak letak dalam table pun boleh. Suka hati awak. Tapi yang ini saya bagi dalam bentuk table. So table. Okay, table nanti saya terangkan. Okay. TR. TR ini adalah table row. Okay. TR ialah table row. TD ialah table data. Okay. Lepas tu TH. TH ialah table header. Okay. So sini saya letak TR. Lepas tu saya letak TD. Table detail. Nama pengguna. Nama pengguna. Okay. Tutup TD. Tutup TD. Lepas tu lagi TD. Input. Input. Ini yang saya kata tadi tu. Input type text. Input type text. Okay. Lepas tu. Oh tak muat saya letak tepi sangat. Okay, tak apa. Name. So nama pengguna kan. Name sama dengan nama. Okay, name sama dengan nama. Okay, saya letak itu saja. Right. Lepas tu tutup TD. Alright. Lepas tu lagi sekali. Kita ni TR, table row. Kita tutup TR. So buka satu lagi table row yang pertama. Table row yang pertama. Yang ini, lepas tu letak TD. Yang ini pula untuk kita letakkan kata laluan. Okay, kata laluan. Close TD. Sama juga macam tadi. Input type. Kata laluan password kan. So bukan teks lagi dah. Input type password. Nanti dia akan keluar kata laluan tu. Dia akan hide kan awak punya data yang awak masukkan. Okay. Name sama dengan password. Saya tak pass lah. Okay. Nanti saya terangkan lagi. Kejap tau. Awak salin je dulu. Ni close TD. Dah senyap-senyap dah ni. Okay. Lepas tu tahap pengguna tadi. Tahap pengguna macam ni. Okay. Tahap pengguna awak buat macam ni. TR. Ni dah TR close. Okay. TR open. TR open. Awak buat TD. TD. Awak buat sini tahap pengguna. Okay, tahap pengguna. Dan dia ialah drop down menu. Maka dia ada select name. Okay, select name. So, sini buat select name. Select name. Sama dengan jenis. Okay. Tutup. Lepas tu option value. Okay. Option value. Okay, option value. Dia kata guru kan? Guru. Okay, option value guru. Tutup guru.
tutup option. Right. Lepas tu satu lagi ocean value murid lah. Okay, ocean value murid. Ni sama dengan ocean value murid. So sini murid. Tutup option. Okay, lepas tu tutup option, tutup select, tutup TD dan tutup TR. Oops. Nampak. Okay. Lepas tu tutup TR. Okay. Macam tu. Okay, tutup TD, tutup TR. Okay, last sekali ialah button daftar tadi. Okay, so button daftar tadi, buka TR. Ni macam kompleks sikit lah sebab kita guna table. Okay. TR, TD, input name, submit. Okay, submit. Ni kita nak hantar borang, kita mesti kena guna submit. Okay, submit. Value, value ni barulah nama button. So, nama button tadi saya letak apa? Daftar kan? So, daftar. Okay, value daftar. Input name. Satu lagi, type. Input type. Okay, type sama dengan submit. Okay. So, tutup TD. Okay, tutup TD. Lepas tu, tutup TR. Lepas tu, tutup table. Tu habis lah. Okay. Tutup table. Saya terpaksa buat kat tepi tau. Sepatutnya letak kat bawah. Form body. Form. Tutup body. Tutup HTML. Okay, tutup HTML. Macam tu. Okay. Apa yang berlaku ni? Sebenarnya apa ni? Okay, table row tu maksudnya kenapa kita gunakan table supaya, okay, kalau awak tengok kat dekat skrin awak ni, supaya kotak ni dia berada selari. Kotak tu berada selari. Itu tujuan kita kita buat coding ni dalam bentuk table. Okay. Dan mana datangnya TR? Okay. TR. Apa tu? Ada soalan ke? Okay. Mana letaknya TR tu? Ini. Ini adalah TR. Sekejap. Saya buat sini. Ini adalah TR. Ini TR. Table row. Okay. Table row pertama, table row kedua, table row ketiga. Itu TR. Okay. Sebab tu tadi, mula-mula kita buat row dia. Lepas tu buat TD. TD tu yang ini. Ini TD. Sekejap saya guna pen merah. Ini TD. Ini TD, ini TD, ini TD. Okay. Tu maksud dia. So, ni TD1, ini TD yang kedua. Ni TD yang kedua. Gitu. Okay. Sebab tu sini ada setiap nama pengguna satu TD. Lepas tu kotak dia satu TD. Oops. Macam tu. Okay. Samalah juga macam yang tadi ni. Tahap pengguna pun sama juga. So ini ada menu drop down. Okay. Boleh? Faham? Sebab saya nak terangkan dekat awak TRTD TH tu. Mungkin ada soalan minta awak keluar apa-apa ke output. Tu yang saya ajar awak yang ini. Supaya awak tahu coding dan juga output dia. Okay. Lepas tu tadi dah selesai kan? Tadi dia kata latar belakang warna biru. Okey, latar belakang warna biru. Bila dia kata buat latar belakang warna biru kat sini, kan? Ini ialah body kan? Ini ialah body. So, background colour blue tu, okay, background colour blue tu, dia effect dekat body. So, ini kan saya cakap tadi, ni body ni. Semua ni body ni kan? So, sini kita letak sebab ini ialah CSS. Kalau JavaScript, script. Kalau CSS, style. Okay.
style. So nak background color tu dekat body. So kita letaklah body kat sini. Body, buka curly bracket, background dash color. Dash C-O-L-O-R. So CSS dia tak guna equal, dia guna double dot. Double dot blue. Macam tu. Lepas tu tutup dan barulah tutup style. Lepas tu baru kita pergi dekat head ni. So CSS dia ada dekat dalam head. Okay, barulah dah tutup style, barulah pergi ke sini tau. Baru pergi ke sini. Okay. Boleh Katakanlah kita nak letak H1 kan. Katakanlah kita nak letak H1 ni. Ni tambahan Katakanlah saya nak letak H1 ni. Dia H1 ni saya nak letak color. Saya nak letak dia color warna merah. So dekat style tu saya letak macam ni. Okay, style. Effect dia dekat H1 kan. So kita letak H1 dulu. Letak H1. Open curly bracket. Nak menetapkan color, kita guna color je. Color red. So nanti tulisan kehadiran murid tu akan jadi red. So apa saya nak cakap, apa yang kita nak buat style, okay, apa yang kita S-T-Y-L-E, okay, apa yang kita nak buatkan dia jadi CSS, kita mentionkan dekat sini. So kalau saya nak buat tulisan H1 tu kehadiran murid tu warna merah, so dekat sini saya kena letak H1 lah. Gitu. Okay, boleh faham tak? Okay, awak boleh ke salin? So saya stop sampai sinilah Nanti jawapan lain tu saya boleh bagi cikgu kamu ataupun cikgu kamu pun boleh dapatkan kot. Sebab saya ada bagi nota dekat bawah tu, soalan ni saya ambil daripada mana. Okay. So ada apa-apa persoalan sebelum kita end? Ada soalan? Siapa tak ada soalan, cuba angkat tangan. Tak ada soalan. Liu tak ada soalan. Hana tak ada soalan. Okay. So itu sajalah murid-murid sampai jumpa lain kali, lain waktu insya-Allah. Okay. So yang baik itu datang daripada Allah, yang tak baik itu segala kekurangan itu adalah datang daripada diri saya sendiri. So semoga kamu dapat menjawab dengan baiklah dalam tempoh masa terdekat ni, peperiksaan percubaan kan. So semoga kamu dapat jawab yang terbaik untuk PPC nanti. Dan seterusnya kepada peperiksaan yang sebenar SPM nantilah. Okey. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Adila binti Ibrahim atas perkongsian yang sangat menarik, padat dan bermanfaat. Saya percaya ramai yang telah beroleh idea baru, teknik menjawab yang lebih baik serta motivasi untuk terus berusaha dalam sains komputer. Jadi sebelum anda semua keluar daripada Google Meet ni, saya mohon untuk anda semua mengisi Google Form yang telah saya berikan di ruangan chat. Okey. Sebelum kita berpisah, saya ingin meninggalkan satu pesanan. Ramai orang berjaya bukan kerana mereka paling bijak. Mereka berjaya kerana mereka tidak berhenti mencuba walaupun pernah gagal. Sains komputer bukan sahaja yang perlu ditakuti. Ia adalah sahaja yang perlu difahami sedikit demi sedikit, langkah demi langkah. Ingatlah, jangan takut membuat kesilapan dalam pengaturcaraan. Kadangkala satu error itulah yang mengajar kita menjadi lebih hebat. Teruskan belajar, teruskan bertanya, teruskan mencuba. Dan yang paling penting, jangan sesekali menyerah sebelum peperiksaan bermula. Dengan itu, berakhirlah bengkel Boost Up Sains Komputer bagi tahun 2026. Terima kasih kepada penceramah, guru-guru serta semua peserta yang hadir pada malam ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Okay, sama-sama semua. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Sama-sama.